Zon Batu Tiga dan nak pergi sarapan. Ni lah sahabat saya, dia pakai motor sewa. BM tu motor sewa. Pada memang tujuan dia untuk angin kan? Angin tak ada kan? Angin tak ada. Tak ada warung-warung ke. Kalau dia kata kari tu. Kita sarapan dulu. Kita tengok apa dia. Mana makan apa? Ayam. Beli motor. Kita take file dulu dekat Ikro. Dengan 2 orang. Neng kali. Ada resin. Saya hantar motor, WhatsApp. Okey bos. Syok bawa tadi sekali bateri kong, tiba-tiba motor mati. Nasib baik ada bengkel dekat. Ni kita try masuk bateri baru, tengok macam mana. Tadi ada sahabat saya minuman. Kalau saya kena sama menengah. Kita sama-sama. Okay, kita dah masuk bateri baru, kita nak test. Kita buka bateri je lah. Yeah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Inilah bengkel yang menyelamatkan saya. Kangkar Motor Sales and Service dekat Tangkak. Alhamdulillah. Ni komen yang buat ni, kita recommend datang sini. Makan apa yang paling sedap? Makan angin bukan makan hati, bukan makan kawan. Tak ada, tak sedap. Aduh. Jawapannya Pak Junon. Saya surrender. Makan free Makan free. Betul. Negara mana yang tak ada jalan? Negara mana yang tak ada jalan? Budak you tak ada jawab. Sekejap. Dia soalan tricky ni. Tricky. Negara apa tak ada jalan? Tak ada jalan? Tak ada jalan. Pelik kan? Mana ada negara tak ada jalan? Ada. Norway. Norway tak ada jalan. Norway, oh. Cik Non ni umurnya 72 tahun. Di Gunung Ledang Tak balik lah.
dah tiba dah semua. Sampai. Jalan kena tutup. Tutup jalan nak masuk sini. Tutup mesin. Okay, ni kita makan apa ni, mi Bandung Dengan tempe. special. Tengok. Oh tu udang. Telur, udang, tempe. Tu galah kan? Udang galah. Bukan. Udang laut. Udang laut. Oh. Itu biasa punya ni. Rasa pedas dia. pedas jenah. Sedap dia. Ni yang itu yang kita orang ambil tu. Telur tenggiri. Tenggiri. Allah, sedap dia. Sedap. Menarik. Alhamdulillah dah kenyang. Lepas ni apa nak solat dekat tu? Boleh je ni kalau kata nak main Negeri Ledang boleh je bawa. Negeri Ledang aku tahu lah. Udang cantik sikit kan tengok dia. Kita nak pergi makan durian. Kalau ada ni ada. InsyaAllah ada. Kampung Parit Bunga. Ah. Makan dian. Dian. Tengah-tengah air buta. Panas-panas dah lah makan durian panas. Mantap kan. Nanti dah lalang kan. Tiba sini. Ni tahun ni kami tiba lagi. Ini durian kampung. Ada buah duku. Ada duku. Alah muda. Asam ni buah ni. Sampai sini makan durian. Apa nama dia? Durian raja. Sebenarnya dia raja tu Musang King rupanya. Ni yang tu durian ni. Nampak ni. Nanti kau share dengan Zainuddin.
Sebab Gunung Ledang ni banyak sangat bayaran masuk. Kita orang tak jadi mandi lah. Banyak dengan parking berbatu-batu, memang susah betul nak bawa motor kat situ. Tak apa-apa parking macam tu. Terherot-herot motor jadinya. Bayar parking je. Sebab RM1 eh? Satu motor RM1. Kami berhenti sebentar. Apa-apa lah. Kau ni lambat lah Lokman. Sekarang kami berada di hentian rehat air keruh Melaka. Berhenti minum. Naik kembung perut. Aku dah tak boleh masuk air dah. Aduh, yai. RNR air keruh. Berhenti rehat sekejap. Rumah pergi semayang. Sekarang dah pukul 5.40 petang. So lepas rehat ni, lepas solat, so kita akan teruskan perjalanan pulang. Rumah semoga dipermudahkan segala urusan. Allahumma rabba yassir wa la tu'assir bi kulli khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayup je. Oh ni tak. Sayup. Nampak semua dekat ni. Hai. Minum-minum, rehat, solat. Sekarang kau apa lah? 6.18. Kita nak balik ke destinasi masing-masing. Masing-masing tu jauh lagi. Bismillah. Rehat dengkil. Video penutup ni. Kami akan berpisah di sini dengan sahabat saya. Kan pakai helmet dah gelap dah, tak nampak muka. Alah, sorry. Ni helmet dah tak ada lah, visornya rosak. Aduh, okey, kita akan jumpa next ride.